Contohnya, ada orang yang lebih bersifat kepada kendiri, dia nak kaya, Faham? dia nak banyak duit, dia nak ada aset yang banyak kan. Ada orang bersifat lebih kepada sosial, dia nak berjaya sebab dia nak menyumbang balik kepada masyarakat. Faham? Kalau dia nak menyumbang kepada masyarakat pada skala yang besar, dia kena ada kejayaan yang besar. Faham? Kalau tak, dia hanya boleh ada beri bantuan ataupun pulangan dalam konteks yang skala yang kecil. Faham? Ada orang tidak betah untuk memberi sumbangan yang kecil. Kan dia perlu untuk dia nak memberi impak yang besar kepada dunia. Faham. So that kind of cita-cita yang ambition yang bagi saya tidak salah pun dan sepatutnya kita ada. Sebab kalau semua orang kita berfikir untuk kecil, siapa yang akan jadi besar? Faham? Jadi think about growth and think about being sustainable.